Ramai masih percaya kebas sebelah badan hanyalah perkara biasa akibat salah tidur atau duduk terlalu lama. Tapi, tahukah anda bahawa ini salah satu mitos terbesar yang boleh membahayakan? Sebenarnya, kebas sebelah badan boleh jadi tanda awal masalah serius seperti strok atau gangguan saraf lain. Fakta penting, apabila kebas berlaku hanya pada satu bahagian badan, ia menunjukkan kemungkinan gangguan pada sistem saraf pusat, sama ada di otak atau saraf tunjang. Mitos lain mengatakan kebas boleh hilang sendiri tanpa rawatan, tetapi realitinya, jika dibiarkan, risiko untuk lumpuh kekal atau kehilangan keupayaan bergerak meningkat dengan ketara. Ada juga yang percaya hanya warga emas berisiko. Padahal, sesiapa sahaja boleh terkena, terutama mereka yang ada tekanan darah tinggi, kencing manis, atau kolesterol tinggi. Jangan abaikan jika kebas disertai simptom lain seperti lemah otot, penglihatan kabur, atau susah bertutur kerana ini petanda kecemasan. Fakta terakhir. Rawatan awal boleh menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan kekal. Jadi jika anda alami kebas sebelah badan, dapatkan pemeriksaan segera tanpa berlengah.